Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita bisaran di kampung bahagia Sandakan yang diuji dengan kebakaran lebih daripada 1000 buah rumah yang terbakar dan lebih beribu-ribu mangsa yang terlibat. Jadi pagi tadi kita bermula dengan sumbangan pek makanan yang telah dimasak untuk makan tengah hari, dan insya-Allah tengah hari nanti kita akan edarkan barang-barang keperluan sumbangan dapur kepada mangsa, dan insya-Allah lawatan ke PPS. Jadi insya-Allah tahniah dan terima kasih kepada seluruh penyumbang yang telah menyumbang melalui tabung khidmat Malaysia negeri Pahang, khidmat Malaysia pusat, dan juga NGO-NGO yang terlibat. Jadi insya-Allah semoga Allah lipat gandakan rezeki anda semua yang telah menyumbang, dan insya-Allah kita sama-sama meringankan beban ujian yang diterima oleh mangsa-mangsa kebakaran Kampung Bahagia Sandakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.